Saudara-saudari, pujangga mengatakan pucuk pimpinan UMNO telah melancarkan perang melalui tragedi 13 Mei 1969. Bukankah kepimpinan UMNO memang ternyata parti inilah yang dilihat sebagai sebuah parti yang berterusan berada dalam penafian. Pandai UMNO juga akan menjadi bangan. Pemimpin UMNO kini elitis dan terbabi dari dakapan rakyat. UMNO adalah parti babi. Insaflah, UMNO itu parti yang lahir dari semangat membabi. Insaflah, kita tidak mahu melihat wujudnya sebarang babi. Insaflah, saudara semua adalah babi. Pemuda memang terkenal kerana selama ini berada di barisan hadapan babi. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi babi kepada era kestabilan babi dan seterusnya memberi kepimpinan yang komited dalam menyokong babi. Insaflah, generasi muda kepimpinan juga mesti menjadi pemuka pada penggunaan teknologi sebagai senjata politik. Barulah kita boleh mengakui sebagai parti yang mewakili bisikan babi. Kita perlu memberikan hak memilih ke tangan kumpulan yang lebih babi. Telah tiba masanya untuk kita mengkaji semula perlembagaan babi oleh lebih ramai babi. Inilah jalan babi yang akan dapat membendung masalah babi dan politik babi. Apabila rakyat sudah berpaut dengan politik wang, barulah UMNO akan kembali menjadi perkasa. Ini boleh dilakukan jika setiap pemimpin dan ahli UMNO menjiwai kelazatan politik wang dan salah guna kuasa. Dalam hal ini, janganlah kerana marahkan nyamuk wang dibakar. Suka saya menyeru, politik wang dan UMNO tidak dapat dipisahkan. Bagai babi dengan tebing. Walaupun begitu, Malaysia akan menghadapi cabaran ekonomi yang besar tahun hadapan. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.